Saya bawa keluar ikan sebab apa, ada orang tanya. Dia kata dia nak ambil tapi tak tahulah betul ke tak. Dalam ni ada 6 ekor. Sebelum dia datang kita kena kira panjang dululah. Saya dah kira dah. Dalam ni ada 6 ekor. Cuma ada satu tu je 9 plus. 9 plus tu pun sikit lagi nak 10. Ni saya 10 dah ni. 10 inci panjang. Dah boleh tengok. Lagi satu saya nak tunjuk. Mana ni. Anda boleh tengok ada merah tu, nampak tau kat badan tu. Ini tandanya ikan ni kena tolak. Maknanya ikan tu ada yang besar, dia tolak ikan tu macam ni. Dia akan tolak tempat yang sama banyak kali. Dia akan merah macam tu. Ni pun sama. Nampak kat ujung tu. Ujung ekor dia. Ni ada kat depan. Ni colour dia orange sikit ni. Sebab dalam bekas ni ada ikan besar. Dia ni asalnya dari sini. Dari bekas ni. Tapi dua ekor ni membesar lebih cepat. Dia ni macam kecil sikit. Dia tolak yang tu, dia buli-buli. Saya terpaksa masuk sebelah lah. Bila masuk sini dia pula jadi apa? Dominan, jadi ketua pula. Dia menolak-nolak ikan ni. Jadi ni 5 ekor panjang 10. Satu tu 9. Sikit lagi nak 10. Ni panjang 9 macam saya tunjuk sebelum ni. Kita cuba buat naik satu. Dah boleh nampak dia terlebih. Macam tu. Dia lebih ngam-ngam macam tu lah. Ada ngam-ngam 10 je ni. 5 ekor ngam-ngam 10. Satu tu hampir nak 10. Okay.